Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita buat satu benda yang lain sikit. Kita nak buat unboxing. Okay, unboxing ni kita dapat barangan daripada kilang daripada Penang sebenarnya. Saya diberi produk ni untuk kita menguji produk review lah sebenarnya ni cerita dia. So kita buka dulu. Ini daripada Sinar Puncak Sdn Bhd, sebenarnya daripada RKM. Oh, dia punya binding ni pun cantik weh. Siap ada rantai punya ni. Alamak, ruginya saya nak buang macam ni. Ini daripada RKM Takasago Chain Black Gold 415 KLO Edition. Okay. Tada! 415 KLO untuk Street Sport. Yang ini memang saya saja minta untuk motor kacai sebenarnya, application dia below 150cc lah. So dia sebenarnya ini package ni dia sekali, kalau kita beli ni bas ni, kat saya ada stiker dia, free minyak rantai, chain cleaner, bersih rantai, juga daripada RK Takasago Chain. Ini juga poket belakang saya 46 lah. Ingat tu poket dia. So ini adalah setting untuk motosikal kat saya. So kita bercadang sama ada menggunakannya untuk Y suku ataupun Y16 lah. Saya rasa Y16 boleh pakai ni. Poket depan saiz 14 gigi 14 teeth. Dan juga rantai dia 415. So nampak cantik juga lah. Dia siap ada cover warna hitam dan rantai dia gold. Nampak, sehingga 500 km untuk kita dapatkan dia punya feedback dia yang betul lah, yang baik sikit. Okay, jumpa lagi apabila kita pasang di motosikal review kita untuk 500 km.